bagaimana manipulasi halus membentuk brain fog dalam mangsa. Pernah tak korang rasa kepala kosong, susah nak fokus, lupa benda penting walaupun badan sihat? Sebenarnya itu bukan malas, itu bukan sebab tak cukup tidur. Itu mungkin tanda brain fog, kabus dalam otak yang terbentuk bila seseorang tu terlalu lama dalam hubungan yang manipulatif. Bila kita dimanipulasi secara halus, contohnya dalam silent treatment, sindiran, ugutan emosi, gaslighting, guilt tripping, otak kita masuk dalam mode survival. Bahagian amygdala jadi hyperaktif dan ia hantar isyarat bahaya walaupun tak ada bahaya fizikal. Cortisol, itu hormon stres, naik secara berterusan. Dan bila ini berlaku, fungsi prefrontal cortex mula terganggu. Inilah pusat otak yang prefrontal cortex yang tengah, yang saya tunjuk ni, yang urus fokus, logik dan membuat keputusan. Kesannya, korang susah nak fikir clarity. Keputusan kecil pun rasa berat. Susahnya nak buat benda ni walaupun dah pernah buat sebelum ni. Lupa jadual, lupa nama-nama orang, lupa jalan, lupa kata-kata sendiri pun lupa. Rasa macam blur je sepanjang masa. Dan inilah yang si manipulator narsis tu nak. Bila kita rasa keliru, kita akan bergantung pada dia untuk arah. Bila kita tak yakin diri, kita akan ikut apa saja yang dia kata. Manipulasi halus bukan sekadar permainan perasaan. Ia lumpuhkan fungsi otak secara perlahan-lahan sampai kita rasa, entah mengapalah, aku rasa bukan dia aku lagi macam tu. Macam tu perasaan dia. Sebenarnya otak kita boleh sembuh dengan menjauhi punca toksik, tidur cukup, makan sihat, terapi, belajar balik untuk kenal diri, belajar terapi, kenal semula siapa diri korang yang sebenar. Saya ada buat kursus pulih anxiety dan depresi daripada narsis, klik link bio.